dekat Aisyah. Kita tengah cari doggy finding. Doggy untuk VIP dia. So kita tengok je lah macam mana. Okay, tengah buat doggy sekarang. Ni buat doggy. Wah, power Ifa, power. Dari berpuluh dah buat. Sebab adik yang buat salam mak tua. Salam ibu tu baru salam mak tua. Dia buat apa ni, Pak? Gula-gula. Ini kita nak masukkan gula-gula legend dekat dalam doggy. Oi. Buat kotak untuk kita letak duit kau. Oh, ni nak buat kotak untuk kawin. Dah sanam kawin je duit kawin. Pula buat apa? Halo? Halo? Last preparation. Beli barang esok. The next day. Angah. Jangan masuk bilik. Jalan. Yang boleh gerak. Nanti kalau punya perhatian kita boleh balik lagi. Nanti kalau ada tertinggal barang akan masuk lagi. Pergi sana. Gerak dulu. Yang buat hantaran gerak dulu. Sama-sama gerak dulu. Alhamdulillah, baik besar pada dikecil juga. Short je. Di sini macam ni. Ain senyum je. Dah kereta pun potong lagi kalau tak sempat ni. Adik dah boleh ke sana kali? Ya. Nak air semua bawa dah kan, Mak? Staff tu lain. Dia ni dah tak ada air. Berada di belakangku. Tak ada ayah Ain. Ain. Dia bosan. Ain. Dia ada orang tu tahu dah. Sebelah kau ni tak boleh hidup sikit. One, two, three. 1, 2, 3. Sama je.
betul ni. Abang Habib ni. Ya? Okey, 300 eh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syafiq bin Syakaruddin. Saya. Aku nikahkan kau dengan kakak kandungku, Nini Quratul Ain binti Ruslan, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nini Quratul Ain binti Ruslan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Okay. Alhamdulillah. Aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu. Aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu mengikatkan hati bersama dalam suka dan duka. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku demi ayah ibumu yang telah percaya padaku. Aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. A few minutes later. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'in khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini alhamdulillah Ain selesai dengan baiknya, dengan jayanya. Dan dia suruh orang. Dia orang. Dia suruh. Dia mana? Dia nak rakam. Ya. Boleh? Dik, apa perasaan? Perasaan? Batik, okey batik. Video. Kamu pulang. Nanti kalau datang nanti, boleh lah. Tapi saya tak ambil itu. Saya pakai kereta biasa. Okey, batik. Nanti kalau bukan yang biasa. Tapi kalau budak kan dia Betul lagi. Ini kena potong ni. Panjang ni.
Slow. Kalau tak kedut bila kita. Ni kedut dia tak adalah kedut. Sekarang kita orang nak on the way pergi homestay sekarang ni. Homestay dekat Ampang. So kita orang tengah on the way nak pergi. Sekarang ni masing-masing dah pengantin dah gerak. Diorang gerak dulu, lepas tu kita orang akan gerak. Lepas tu ada konvoi 3 kereta lagi. So, let's go. Kalau tak nak. Kau dia tak kerana saya kau mula gelak tadi. Kita nak gelak ajak kau. So kita orang tengah nak pergi ke Shamelin Mall. Kita nak grab Thai. Last lah before besok big day untuk Ain. And ada surprise. Jangan beritahu. Ada surprise untuk Ain. Korang kena tengok juga lepas ni apa surprise dia. Esok lah. Tapi nanti korang tengok lepas ni apa yang memang surprise dia. Wah. Apa yang kita orang bagi. So korang jangan lupa sampai esok, okay? So Weh dapat masuk. Cari wayar dia. Gong. Siapa nak main ni? Gong tu kau. I know. udah belum nampak aku Lagu dia minit. Senyum je. So, kamera kat bawah. Dah habis. Cuma, tapi kau kena ingat point. Tomorrow. Oh, sorry. Orang betul, let's touch up. Pengantin sehari. Good luck. Siapa yang jaga kembali panjang. Dah kahwin. Sini. Hai, selamat pagi korang. So hari ni kita dah bersiap untuk pergi ke wedding Ain. Kita nak pergi ke Shamelin Mall sekarang ni. So ibu semua dah pergi dulu. So aku dengan Rusdi akan pergi kemudian. Sekarang ni kita orang dah pukul 9.30. Kita nak pergi ke mall. Kita nak buat apa yang patut. Kita nak pergi jumpa saxophone sebab dia orang nak buat orang panggil nak buat check sound check last lah. So jom kita jumpa kat sana. So hai, kita dah sampai dah dekat mall, Shamelin Mall event space. So sekarang ni dengar tak bunyi saxophone? Saxophone tu lah sebenarnya kita orang punya surprise untuk pengantin. Di tengah sound check. So nanti apa-apa dia beritahu. Ya. Ada panel ada kat dalam dah. Tunjuk saya.
Kenapa korang gerak? Kalau paling depan. Kau nak belakang. Sekali Pak Lim semua aku kat Pak Lim. Sekarang ni Pak Atis semua ni. Pak Lim ada. Dia dah tunjukkan dah. Orang ni. Ni kita punya bridesmaid kita. Ini adalah sebuah kejutan yang penuh makna yang telah dirancang dengan penuh kasih sayang dan ini memulakan majlis baik majlis rasmi kita pada hari ini. Terima kasih. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami panjatkan rasa syukur atas penyatuan dua hati ini. Kurniakanlah kepada pasangan pengantin kehidupan yang diberkati, rumah tangga yang tenang, penuh kasih dan rahmat. Lindungilah mereka dari segala dugaan yang melemahkan. Kuatkanlah mereka sebagai jalan menuju redha dan syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa kebahagiaan
Sebab satu-satunya orang yang kita rindu nak dapat ada kat sini, iaitu ayah. Walaupun ayah dah tak ada kat dunia ni, tapi yakin ayah tetap hadir dalam doa dan dalam hati kita. Ayah sentiasa ada untuk kacik dalam setiap langkah, setiap air mata dan setiap senyum yang lain. Kalau ayah hadir sekarang, mesti dia keluar kacik kuat-kuat, senyum sambil tahan air mata. Mesti dia bersyukur sangat dengan kacik yang ditemukan dengan lelaki sebarang ayah. Kacik dah besar, dia jadi isteri orang, tapi dalam mata ayah, kacik tetap ada perempuan sayangan dia. Sebagai anak lelaki dalam keluarga ini, adik itu bangunan yang penuh rasa tanggungjawab. Hari ini, adik diri sebagai wali dan wakil keluarga ini, bawa nama ayah, bawa kasih sama ibu, dan yang baik saja. Walaupun adik bukan adik yang seperti, tapi insyaAllah setiap doa yang restu ikhlas dari adik. Sekarang kacik dah jadi isteri orang. Adik doakan kacik jadi isteri yang terbaik di kalangan adik. Dari kerja nak marah adik, belajar sabar, banyak yang senyum, dan jadi isteri yang penyayang dan seperti. Abang Syafiq adalah bahagian yang paling bahagia. Seorang isteri yang barang tapi banjir, kuat tapi bahagia pun. Adik doakan kacik jadi isteri yang penyayang, sabar dan kuat. Bukan untuk Abang Syafiq je, tapi juga untuk diri sendiri. Rumah tangga tak semua mudah, tapi dengan cinta dan percaya, semuanya boleh jadi mudah. Seorang pengantin baru kacik dan Abang Syafiq, semoga Allah limpahkan keberkatan, ketenangan dan cinta sampai bercinta daripada keluarga dan daripada adik kesayangan kacik. Terima kasih. Setinggi mana pun kita berada, sejauh mana pun kita melangkah, sebesar mana pun pangkat dan darjat kita, restu dari ayah dan ibu sangat-sangat kita perlukan, dan bersama dengan ahli keluarga. Sudah pasti salam yang diminta, restu yang dipohon daripada seisi keluarga. Seterusnya, majlis ini menyebut ayah dan juga ibu kepada pengantin lelaki kita. Silakan. Kita menyebut ayah dan juga ibu kepada pengantin lelaki kita. Silakan untuk kepelaminan, untuk sesi bersalam restu kepada kedua mempelai yang kita ramaikan pada hari ini. Silakan. Wakil keluarga daripada pengantin kita untuk kepelaminan, untuk sesi bersalam restu kepada kedua mempelai kita ramaikan. Silakan. Salam.
Adi capi. Okey, baik, terima kasih. Kita ucapkan. Kesemua dari Zaksali Jangan lupa megang mandi. Tak ada pintu. Bergambar. Okey, tadi keluarga Ipoh dah pun selesai. Silakan serahkan kita Ipoh. Selamat pengantin. Selamat pengantin baru. Selamat berbahagia. Selamat ke anak cucu.
Tak betul kau tengok. Seluruh ahli keluarga Haji Bangi. Okey, seluruh keluarga. Ya, sini nanti kita ada lagi sekali bersama. Jangan lupa subscribe. Oh. Tiba-tiba selah-selah. Wih, okay. So kita dah siap dah. Apa? Kita dah nak Kita dah habis sampai ke penghujung. Alhamdulillah hari ni Aim bin Aziz berjalan dengan sangat lancar, sangat happy dan tak ada masalah. Okay, itu yang kita nak. So kita next untuk nanti beri surprise, buka hadiah pula. Okay, so korang yang ada, terima kasih sebab doakan daripada awal majlis sampai akhir majlis. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Okay, see you later. Datang juga, terima kasih. Ada kurang, ada lebih, maaf juga ya. Thank you yang belanja. Belanja apa? Cik Zafoi. Terima kasih. Nah. Tapi terima kasih kepada yang datang waktu dengan bantu semua kita orang. Kita dah lihat. Okay. Okay. Okay, tutup. So, apa-apa tunggu bertanda. Sekarang kita dah nak check out, kita dah nak pergi makan pula. So, inilah keadaan dia. Dia cakap tinggal pula slipper dekat Dewan, tak nak buat apa. So, terima kasih siapa yang memeriahkan majlis. Ain ni Safi. Terima kasih yang datang juga. So, kita jumpa untuk next event. Bye.
Ada kat Nafa? Sekarang kita kat Sukia sebab pengantin belanja. Habis ada pengantin. Next. Macam anda lah. Kena ambil lah. Alang ke? Nanti belanja hari ni. Rezeki dia. So, kita makan siapa kenyang. Let's go. Siapa nak? Makan-makan. Asyik. Pak. Oi. Kasih pengantin. Kasih Shopee Ain belanja. Semoga murah rezeki. Amin. Thank you. Semoga balik ada. Itu sebab Ain tu. Sebab pusing-pusing. Loh? Kenyang ke? Dah. Kasih. Tahu? Boleh dah. Aku nak ada ni seorang tak pakai topi ni, yang lain pakai topi. Topi dah hilang. Berkasih sangat Ain. Terima kasih Shopee Ain. Semoga Semoga terima kasih Shopee Ain. Okay, hai, terima kasih korang yang mana menonton video ni. So, yang mana dah hadir, terima kasih juga. Yang mana tolong pun terima kasih. So, apa-apa nanti korang subscribe. Jangan lupa like. Tak tahulah. Jangan lupa like. Alah, tu tak lah. Tak cakap. Jangan lupa like. Jangan lupa like, share dan komen, subscribe. Kita jumpa nanti. Terang gelap kau yang ku bayangkan, sana sepi kau ada di sini, saling pandang dan berucap tak apa. Tenang sayang, waktu terus berjalan. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini. Melihatmu tersenyum hangat hatiku. Semoga begitu pun kau padaku. Dari semua takut yang menyerang, belum
denganmu, denganmu. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini.